memulakan majlis kuliah perdana pada nama takbir. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa zuqlina wa maulana wa qudwatina wa uswatina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Pengerusi Majlis pada malam ini, yang baru saja berucap berapi-rapi, yang dihormati semua ahli jawatan kuasa penganjur, ahli jawatan kuasa surau pewaja, para ustaz, para imam, para bilal, muslimin dan muslimat sekalian. Sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini di atas padang yang terletak di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suatu kuliah perdana. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita agar dapat terus berbuat bakti kepada agama Allah dan disediakan bekal untuk kita bertemu dengan Allah di yaumal mahsyar nanti. 2 hari lepas saya buat program di Kampung Teluk Menara di Mane, Terengganu. Ramainya orang macam ulat. Tadi on the way mari sini siapa kat airway, saya rasa kat gurun ni tak ramai pasal dia gurun. Dalam 5,000 atau 4,000 orang. Tapi bila tengok malam ni terkejut tadi, mengalahkan konsert Led Zeppelin. Ini menunjukkan bahawasanya tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini mendapat keberkatan daripada Allah. Alhamdulillah, seronok tengok orang ramai. Orang tak ramai pun seronok juga, tapi seronok lagi kalau tengok orang ramai. Kerana saya yakin malam ini semua mari dengan niat yang ikhlas, bukan mari kerana jahil, dan saya bukan mari kerana nak ajar. Cuma kita ni suka berkongsi program-program yang diberkati Allah seperti ini. Dalam suatu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, "As-sa'adatu kullu sa'adah, tulul umri fi ta'atillah." Kebahagiaan yang menjadi kepala kebahagiaan ialah panjang umur dalam taat kepada Allah. Hadis ini martabatnya hasan li ghairi, yang diriwayatkan oleh Al-Qadai rahimahullahu ta'ala di dalam Mu'jam beliau. Artinya, yang bertuah itu banyak,
Dan yang paling bertuah, orang yang panjang umur dalam taat kepada Allah. Dalam hadis ini dia cerita tentang beberapa perkara. Yang pertama tentang kebahagiaan, yang kedua tentang umur, yang ketiga tentang amal. Walaupun hadis ni pendek, tapi dihuraikan oleh ulama-ulama menjadi kitab yang besar. Ada lebih kurang 6 atau 5 buah kitab yang ulama khusus karang kitab ni untuk mensyarahkan hadis ni. Walaupun hadis ni bukan martabak sahih, hanya martabaknya hasan li ghairin. Kalau orang ngaji mustalah dia tahu 3 ilmu dia nak cara. Yang pertama benda makna sa'adah, yang kedua benda makna amal, yang ketiga nak cerita tentang umur. Kita dengar sama bahagia, bahagia, bahagia. Nampak? Dalam baca berita sebut keluarga bahagia, singa. Nampak? Keluarga bahagia ni ada mesin jahit singa. Macam-macam takrif yang diberikan oleh manusia tentang perkataan dan ucapan manusia. Tetapi